Podcast. Macam mana trend pengambilan gula dekat negara kita ni nak dibandingkan dengan negara luar? Nak tanya Syuk. So macam berat contoh dekat Malaysia kan, macam tadilah Hari dah cakap, ada trend pengambilan gula pun ada trend. So macam contoh, kita pun tahu produk makanan ataupun makanan yang disediakan dekat kedai dekat Malaysia pun memang, ataupun dalam culture kita pun memang banyak yang ada gula. Kita kena acknowledge lah benda tu. Betul. Kan. Tapi kalau contoh data daripada latest National Health Morbidity Survey, tu satu kajian tau. Dia kajian Lagi sekali. National Health Morbidity Survey. Boleh. Jangan. NHMS. Betul. NHMS. So yang itu, dia setiap tahun dia akan tengok status kesihatan rakyat Malaysia. Berapa banyak yang obes, berapa banyak yang kencing manis, berapa banyak darah tinggi. Dia nak tengok tu macam mana Dia buat survey. Dia ada buat survey. Ada questionnaire. Dia tak adalah check semua orang kan. Tak dapatlah cek semua orang. Faham Tapi Abang kan dah buat ada isi ke hari tu? Tak ada kan? Tak ada. Tapi dia punya responden tu signifikan lah untuk kita buat conclusion. So hari tu yang latest punya, yang tahun 2023, satu daripada 6 rakyat Malaysia, macam kita ni, daripada 6 ni, satu ada Seorang diabetes. Jangan doa. Tak baik. Tapi baru nak tunjuk kat kau sebenarnya. So banyak. Satu daripada 6. Lepas tu kalau contoh kita kumpul yang semua yang ada diabetes ni, 40% tak tahu dia orang ada diabetes. Aku risau sebab aku keturunan ada. So kadang-kadang muda pun dia bukan dan Faktor kurus usia. juga. Dia bukan obes je. Tak baik tau. Tak tunjukkan sama-sama, tak tunjukkan sama-sama. Tapi mata dia pada engkau. Itulah. Mana dia? Aku ikut je. Diabetes ni ikut keturunan ke? Ada faktor genetik. Sebab dia kena faham diabetes ada 2 type. Type 1, type 2. Yang isu banyak makan manis semua ni type 2. Type 1 dia faktor genetik lah, autoimmune disease. Tapi kita fokus kepada type 2 lah. Sebab badan dah tak boleh produce insulin sebab terlalu banyak gula makan. Dan orang kurus pun, bukannya orang yang obes ke berlebihan berat badan je tau yang ada diabetes. Kadang-kadang kurus pun ada kencing manis.